Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Ahad 29 bulan 5. Pagi ni kita orang daripada Seremban nak kayuh ke Lekas. Santai-santai waktu pagi Ahad ni. Seramai 8 orang lah daripada Seremban masuk ke highway Lekas. Lepas tu dah mendaki, yang first mendaki sebelum sampai tol Setul. Dekat sini bila dah lepas tol Setul, berehat sekejap. Nak buat macam mana kena rehat, sebab kita orang ni geng perut-perut comel lah. Walaupun macam tu masih lagi kuat semangat untuk membuat kayuhan santai lah, lebih kurang. Kalau ada laju pun waktu turun bukit macam ni, lajulah sikit, dapatlah tengok meter tu naik tinggi kan. Daripada Seremban gerak ke Mantin ke Iko, Mantin ke Nilai, lepas tu Nilai ke Iko. Highway Lekas ni best sebabnya jalan dia tu, jalan tepi tu luas lah, lebih kurang lebar 7 ke 8 kaki jugalah lebar dia. Lepas tu dia mesra, cyclist kan, mudah. So dah sampai ke Iko, singgah makan dekat kedai mamak. Waktu ni lah nak makan nasi lemak ke, telur sepuluh masak ke, roti canai ke, tosai ke, semua masuk dalam perut. Itu yang tak kurus-kurus tu. Kalau orang tanya kenapa kayuh tak kurus-kurus, jawapan dia kayuh tetap kayuh, jauh tetap jauh, tapi makan kena A lah. Dah siap makan-makan, gerak balik ke Seremban. Mula kayuhan lebih kurang jam 7.45 pagi. Rehat-rehat sekejap, rasa santai, kayuh apa semua. Sebelum pukul 12 dah ada dekat rumah lah. Lepas tu campur semua dengan lepak apa semua kan. Ni bukan antara lah, ni memang group band lah. Group band bila kayuh sama, inilah yang hadir. Tengok tu, muka tengah serius sebab tengah memanjat Bukit Setul sebelum daripada Plaza Setul. Sinilah killer dia. Kita orang training dapatlah 13-14 dulu untuk permulaan sekarang. Dah hadap dah Bukit Setul. Yang ni memang best lah. Turun balik menjadi saat-saat yang dinantikan lah. Laju lepas tu dapat relax dah apa semua. Akhirnya sampai balik ke exit Ulu Temiang. Masuk, dah sampai dah hari ni, settle hari ni.